Hadis ke-29. Daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, kamu telah bertanya tentang perkara yang amat besar. Namun, sebenarnya ia mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kamu menyembah Allah Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah. Kemudian baginda bersabda, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu perisai, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api dan solat seseorang yang didirikan pada tengah malam. Kemudian baginda menerangkan fadilat solat malam dengan membaca ayat yang bermaksud, mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana menunaikan solat tahajud dan amalan soleh. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut akan kemurkaannya dan ingin memperoleh lagi keredaannya, dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka, tiada seorang pun yang mengetahui balasan yang disediakan yang telah dirahsiakan untuk mereka, tentang segala jenis nikmat yang amat indah dan menggembirakan hati sebagai balasan bagi amalan soleh yang dilakukan oleh mereka. Al-Sajdah 16-17. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku beritahu kamu tentang asas bagi segala urusan, agama, tiangnya dan kemuncaknya? Aku berkata, bahkan, beritahulah wahai Rasulullah. Baginda bersabda, asas bagi segala urusan ialah Islam, tiangnya ialah solat dan kemuncaknya ialah jihad. Kemudian baginda bersabda, mahukah aku beritahu kamu tentang perkara teras bagi semua perkara ini? Aku berkata, bahkan, beritahulah wahai Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya yang mulia lantas bersabda, tahanlah lidahmu ini daripada membinasakanmu. Aku berkata, wahai Nabi Allah, adakah kita pasti akan dihukum akibat perkara yang kita tuturkan? Baginda bersabda, bertuah kamu. Sebenarnya, hasil tuaian lidah manusia skim yang banyak menghumbankan mereka ke dalam neraka dalam keadaan muka terlungkup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. Beliau berkata, hadis Hasan. Sahih. Pengajaran hadis. 1. Tanggungjawab utama bagi seorang Muslim ialah menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya. 2. Allah SWT menurunkan rahmat dengan begitu luas kepada hambanya dengan membuka pintu kebaikan untuk meraih pahala dan keampunan dosa. 3. Sifat yang terpuji sebagai seorang hamba ialah mengutamakan perintah Allah melebihi kepentingan diri sendiri. 4. Rasulullah memberi peringatan supaya sentiasa memelihara lidah. 5. Setiap perkataan yang dituturkan akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala.